Baik, muka surat apa ni? Ni ingat? Kita masih lagi cerita perut dia belum? Cerita perut. Dah lepas kan? Perut dengan apa? Parash. Lebih lah. Apa tangan dan kaki. Dan jantung. Masih bahagian kedua lah. Bahagian kedua. Rasanya dah masuk bahagian kedua lah ni. Muka lima dia belum habis lagi. Panjang muka lima dia. Tamak tak nak makanan. Belum lagi kan? Saya nak tanya, bahagian kedua muka lima ni dah baca belum? Dia punya budak halu lah. Luan ni. Dah kan? Call budak kan? Dah? Dah. Ni gambar orang gembala kambing itu. Ya. Okey, jadi sekarang ni sampai muka surat lah. Sekejap Saya tak ingat muka surat apa lah. dia dah lebih dah daripada tu. Ni ada buat tanda. Ni tamak terhadap makanan. Ada masuk lah. Okey, bab 7 ya. Okey. Bab ke-7 tamak terhadap kamal. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bab 7. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya yang dulu. Waalaikumsalam. Tamak. Langsung tamak. Warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk ni. Bulan. Ini akan susah. Bab 7. 92. 92. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terlebih dahulu kita panjatkan syukur kepada Allah SWT kerana dengan izin Allah, dengan izinnya kita dapat bertemu kuliah ini. Walaupun kita saling bertukar-tukar hari, tukar-tukar jadual atas sebab-sebabnya tak dapat dielakkan, maka itu pun dengan izin Allah dapat juga terus ke kuliah ini. Kuliah ini penting sebab kita tengah hidup ni, kita agak-agak kita dapat kesempatan dapat dengan bantuan Allah menjalani hidup ini dengan ilmu, mengharungi samudra kehidupan ini dengan iman, amal dan dengan iman, ilmu dan amal, supaya tiga unsur ini digabung untuk jadi insan yang sempurna. InsyaAllah mudah-mudahan insan yang terpilih, insan yang mendapat hidayah dari Allah SWT. Nak jadi seorang insan bukan mudah. Jadi manusia bashar, Rasulullah pun bashar. Namun Rasulullah adalah manusia yang terpilih kerana dia mempunyai akhlak yang agung. Buka Suratul Kahfi ayat last sekali. Dia baca buka Suratul Kahfi. Surah ke-16. 16. Bukan 17. Itu Isra. 18. Surah ke-18. Penghuni-penghuni gua Al-Kahfi. Aduh, elah macam tu. Tak suka ni. Ayat berapa tak tahu? Ayat akhir sekali. 110 kot. Al-Kahfi. Kita tak mau ni. Surah sini. Last kali. Baik, last sekali ayat 110. Ayat 110. Ayat 110 tengok ada kalimah bashar. Kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih fayamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadatihi rabbih ahada. Kul kata ayat katalah, sesungguhnya aku ni, kata Rasulullah. Rasulullah cakap, Allah cerita Rasulullah, aku ni manusia seperti kamu. Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu. Al-Bashar. Nampak? Kalau Rasulullah nak katakan Al-Basharul Kamilah, iaitu manusia yang sempurna, ya. Namun dia sebagai manusia, dia berak, dia kencing, dia tidur, dia makan, dia minum, dia berlari, dia bercakap, dia berjalan, dia sakit, dia demam, semua dia hadapi. Cuma tak menjatuhkan tarikh sebagai Rasul. Dia sangat mulia di sisi Allah, sangat disayangi oleh Allah, disayangi oleh para sahabat.
Namun semua percakapan Nabi, fikir Nabi, kelakuan Nabi wahyu, sunnah semua. Masa itu Rasulullah pernah ada cerita belum? Satu hari nak perang ni, Ustaz perang. Ustaz lupa dah perang apa. Sama ada perang Hunai ataupun perang Hunai atau perang Khandaq, Badar, Uhud, Khandaq, Hunai. Jadi Rasulullah bagi panji bagi Rasulullah panggil itu. Rasulullah bagi nak bagi panji dah. Apa dah panji? Bendera. Tanya dia. Cepat sangat jawab. Tadi tanya. Tanya isi saya ni, dia tahu tak? Lepas dia baca Quran, baca kitab banyak. Tanya kitab-kitab sejarah sahabat Nabi. Hadis Bukhari. Panji tu adalah bendera. Dia tu panjang, kayu panjang dia tu. Tapi dia orang dulu, dia macam V. Dia bukan macam straight tu tak, dia macam V. Orang dulu je tu. Bila besok pagi tu dah ditetapkan dalam tentukan masa, semua sahabat-sahabat datang dalam Islam itu membaris di hadapan menghadap Rasulullah. Rasulullah cakap lah, anda nak bagi ke panji-panji. Rasulullah tanya, mana Ali? Menantu ni Ali bin Abu Talib mana? Saya cakap pada ibu ni. Dia cakap masyarakat kan. Dia cakap tak ada Rasulullah, tak datang ni. Sama-sama ni. Sama jawab ni, ya Rasulullah, Ali sakit mata. Panggil dia. Bawa dia surat, sekata Rasulullah suruh. Rasulullah suruh dia tak. Bila Rasulullah suruh ni benda ni boleh engkar lah. Ali yang sakit mata bangun dia kena pergi. Sampai depan Rasulullah. Rasulullah ludah dia. Rasulullah ludah dia, ludah mata Nabi, mata Ali tu. Dia busuk-busuk, ambil air masuk, segar apa yang itu karamah Nabi. Kita jangan ludah. Kita jangan ludah. Sakit mata dah ni. Ni seorang ramai pun ludah buta tu. Ataupun sakit lagi tambah. Sebab elio kita tak berkat. Elio kita air baik basi. Elio kita bukan mujarab, bukan ubat. Maksudnya karamah, bukan karamah. Dia adanya ulama-ulama yang karamah sehat di mata tu. Tapi Nabi ni mukjizat. Dia dahsyat lagi ya. Tapi kalau ulama buat habis aku pun buat bengkak betul dia. Buka kecil jadi besar. Bismillah. Baik. Satu nak tanya, kalau ulama yang dah boleh ke? Ludah lama. Ada orang alim yang boleh. Dia karamah lah. Tapi macam mana nak jadi itu tak tahu kita. Pada karamah tentu boleh betul. Kalau jadi alhamdulillah, kalau tak jadi takut. Kalau Allah izin karamah dia sehat masa tu, ataupun katalah sakit. Dia kan dia ambil air dia sapu kat luka kan. Ataupun ambil air biasa penawar kan, ataupun air Zam-Zam. Air Zam-Zam dia baca bismillah 3 kali kul, sapu mama air. Minum air. Itu kalau karamah tu ada. Allah izin lah. Kalau tadi dia buka tak hilang ni jadual ni kan. Okey, macam kita makan ubat, dia pergi doktor ambil sapu dan ubat hilangkan luka dan rumah sakit. Dia tak ada kan? Adakah karamah doktor? Tak. Sifat semula jadi yang Tuhan bagi pada ubat ni, dia mengikut sunnatullah. Sunnatullah maksudnya apa? Kejadian apa dia semula jadi dia. Kan dia memang masalah. Ini orang Melayu kita jumpa doktor, dia nak makan ubat apa kena kamu ni? Dedah, doktor dedah. Doktor ni dedah tu apa? Demam ni, asal-asal demam. Bila dia makan ubat dia bagi dedah. Dia bila balik rumah, dia makan ubat tu kejap tu nak hilang. Mau tak mau, dia mesti petang tu makan hilang lah dedah tu. Ni orang Melayu. Islam bukan begitu aja dia. Islam ajar surah Allah Ta'ala. Usaha tu wajib, ikhtiar tu wajib. Itu akidah kita. Tapi menyembuhkannya Allah, bukan ubat, bukan penawar tu. Tapi Nabi beza sikit. Contoh perang apa? Saya perang dulu. Air dah kurang, air tak ada air. Jadi ya Rasulullah, kita tak ada air, nak minum tak ada, nak sembahyang tak ada. Macam mana Rasulullah? Kata sabar. Kan? Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar.
Lalu suka panggil sahabat, suruh bawa timba lah, cakap orang Melayu, bawa timba. Satu mangkuk air, setelah pun suruh sahabat-sahabat tunggu kejap, suruh tangan dia. Maka sahabat yang tengok, Anas bin Malik tengok, keluar air kecil-kecil tu, laju air tu, air tu bersih. Air tu tak ada lagi lah, tu belas kan. Tu, sudah kata, mai minum. Siapa yang minum air daripada tangan Nabi tu dapat berkat Nabi lah. Sebab sabar lah kan, kita tak dapat lah. Allah izin keluar air. Keluar air peluh. Kalau kita masih pelan-pelan berhenti, dia keluar tu tak tahu air apa. Air mati. Ada air tak tahulah air peluh kita lah. Masam tu tak cakap lah. Apa masam ni ustaz? Apa? Guru tadi kaya ambil tu. Orang masam. Yang ambil air, kami ambil air, susah nak doakan boleh penuh air ni. Air tu tak air apa? Pari tahu lah. Air telaga kan. Yang orang ambil buat ni. Kuning-kuning sopi. Semua penipu. Kononnya air mandian apa? Wali tu boleh dapat karomah. Kita akan sampai belajar tauhid nanti dalam kitab tu. Ada cerita pasal karamah, mukjizat. Dia ada 3 perkara: tidak menyalahi syariat, dan satu lagi menyalahi. Dia menyalahi adat, tapi dia tidak bercampur dengan syarak. Ada 3. Dan 3 lagi dia menyalahi syariat juga, menyalahi adat, tetapi dia dilarang. Menuntut dilarang. Dia adalah betul bercampur dengan syarak. Kita akan belajar. Yang pertama mukjizat, yang kedua karamah, yang ketiga irhas. Yang 3 tadi dia sihir kan. Sihir. Kena cek lagi ingat. Lupa. Belum ingat je. Baik. Itulah contoh. Contoh. Baik. Bab ke-7, tamak terhadap makanan. Tamak dalam makanan adalah sebahagian daripada segala kejahatan. Dia makan makanan, minuman, jenis-jenis keperluan manusia nak makan dan minum kan. Tapi bila datang kalimah haluba, tamak untuk makan tu, dia punca kejahatan. Bukan saja kejahatan, dia membawa dalam kejahatan makanan ni, dia menimbulkan penyakit, kerosakan badan, kejahatan. Itu masuk kejahatan. Dia kejahatan rohani dan jasmani. Mana kita menggemuk, berdiempul, banyak kolesterol, banyak lemak pun bahaya. Itu kejahatan lah. Kalau rohaninya, kita malas bangun malam, kita malas zikir baca Quran pada gemuk, dia berat nak ibadah pun itu yang bahaya lah. Kerana perut adalah tempat keluar untuk segala keinginan. Daripada keinginan itu maka lahir keinginan terhadap nafsu syahwat. Jelaskan. Apabila keinginan dalam makanan dan nafsu syahwat menguasai diri, maka kedua-duanya menjadikan diri begitu tamak dengan harta. Di situ dia. Ini kerana tanpa harta, kedua-dua keinginan itu tidak dapat ditunaikan. Dia bila tamak makan ni, kerana menimbulkan kejahatan, dan perut itu pula dipenuh dengan keinginan. Lalu keinginan ni, kehendaklah keinginan tu untuk dia atas dasar nafsu syahwat, dia akan menyebabkan kita kedua-dua tadi, keinginan dan nafsu syahwat, akan menjadikan dirinya begitu tamak haluba, tak ada harta. Maksudnya harta tu waringgit lah, emas, perak, kekayaan dunia ni. Jadi benda tu semua boleh dapat. Di situ yang kita bimbang, dia menguasai diri. Sesuatu hartanya dimiliki dan diusahakan kebiasaannya bertujuan menuju kemegahan. Justru apabila kedua-duanya, ini harta dan kemegahan, dapat dimiliki, akan lahir sifat-sifat yang keji,
seperti riya, takabur, dengki dan pemusuhan antara satu sama lain. Semua perkara yang disebutkan berpunca daripada perut. Oleh itu Rasulullah SAW menggalakkan kita supaya sentiasa berlapar. Ini puasa lah. Kita dah cerita bab perut dulu kan. Kita dah cerita bab perut panjang. Contohnya buka balik buku surat 54. Perut yang penuh dengan kenyang ni, makanan ni, dia tamak makanan ni, dia akan menghasilkan perkara-perkara yang merosakkan pada diri kita manusia tu. Iaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 musibah. Ataupun 10 jenis atau perkara yang merosakkan manusia itu sendiri sebab makan, sebab perut. Banyak makan menyebabkan keras hati. Makan sikit lah. Kerana Nabi SAW sabda, banyak hadis ni. Pertama, ma min amalin ahaba ila Allah Ta'ala min al-ju' wal atas. Tidak ada di hadis ni kalau ikut Iraqi dia kata tidak ada sumber asal. Tidak ada pekerjaan yang lebih dikasihi oleh Allah daripada lapar dan dahaga. Kalau kita tengok letak kaki pada hadis nombor 2, Nabi Baginda SAW menyatakan Sayyidul amalil ju', penghulu bagi segala pekerjaan itu adalah lapar. Kata Al-Iraqi dalam kitab Al-Iraqi Al-Qana'i Al-Kinani, yang ni Abdul Rahman Al-Iraqi ni seorang ulama, salah seorang guru kepada Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia ada karam kitab yang hebat lah. Di letak kaki dia kata apa? Sayyidul amal al-ju' wa zilu nafsin libasul suf. Penghulu bagi segala amalan adalah lapar. Kan? Kerendahan diri adalah memakai pakaian yang disebut daripada suf. Iraqi kata hadis ini pun tak ada sumber. Dalam hadis-hadis ni banyakkannya kita kena buat letak kaki lah, sebab kita hadis ni banyakkannya ada masalah. Sebab kitab ni penulisnya ulama, bukan ulama hadis, tapi dia orang sunnah lah. Al-Madili ni dia alim, tapi dia bukan ulama hadis. Dia ulama fiqh, ulama biasalah. Dia tak cerita dia punya latar belakang pun, saya tak tahu, tak dapat cari ulama ni. Dia belajar dengan siapa, dan kemungkinan besar dia belajar dengan ulama-ulama sunnah di Mesir, di Arab Saudi. Tapi ada orang tak suka lah dengan dia sebab dia ikut sunnah kan. Dia orang Malaysia, dia asal orang Mandeli, Indon, tapi keluarga dia ramai kat Malaysia. Sampai sekarang tak ada lagi. Di antaranya cucik dia, atau cucu cucik yang jadi muazzin di Mekah. Terbang dalam apa ni, dalam takbir raya dia ada bersama kumpulan Raihan dan Bani katanya. Dia takbir kat sini, takbir raya. Saya ada simpan gambar dia. Dan dia bertakbir. Kita baca ni. Nabi Muhammad SAW menyatakan kufur nifsu ibadati wa qilatun ta'ami hiya ibadah. Hadis ni dalam Sunatul Dhaifah, apa ni kata dia, hadis ni adalah batil. Berfikir itu adalah sebahagian daripada ibadah, dan makan yang sedikit itu adalah satu ibadah. Hadis ni selalunya tabligh pakai, selalu sangat pakai. Dia kata fikru nisful ibadah. Berfikir itu adalah sebahagian dari ibadah. Orang tabligh suka cakap. Tapi saya kata hadis tu tak ada masalah. Saya kata hadis tu hadis muka, hadis batil.
kalau macam hadis ni tak ada sumber, tak ada ni, macam mana kita boleh aplikasikan dalam hidup kita? Memang pasal dia tak ada asal, dia tak ada ni, maksudnya status dia nak kata daif ringan pun tak boleh sebab ni dah kategori batil sangat lah. Jadi macam mana kita nak aplikasikan dalam kehidupan kita? Macam lagi pula ini berkaitan dengan macam kerohanian kita lah kan. Kitab yang disebut di Iraqi ni semua dia ambil, semua dia ditahqiq, ditakhrij daripada kitab Ihya Imam Ghazali. Semua ni kita nampak. Tak apa, kita baca dulu, nanti kita cerita macam mana hadis ni kita nak. Ada laporan menyebutkan ni, mana ada satu hadis lagi, afdalukum indallahi ta'ala aqwakum ju'an wa tafakkuran wa abghadukum ila Allah ta'ala kullu akulli syarubi na'um. Perkara yang lebih afdal dalam kalangan kamu di sisi Allah Ta'ala adalah yang lebih lama lapar dan berfikir. Perkara yang paling dibenci oleh Allah dalam kalangan kamu adalah yang banyak makan, banyak minum, banyak tidur. Hadis ni ada kata hadis pun tak ada sumber. Kerana sebab solution ni kena sebab sama ada ni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, ai abnu adam wi'an syarran min ba'dani hasbana ad-dama lu'matun yu'mina sulba. Anak Adam tidak akan memenuhkan bencana atau bekasnya lebih jahat daripada perutnya, maka memadailah ia beberapa suapan yang membetulkan tulang belakang. Baik, itu boleh hadis. Hadis nombor 2 ni, kesimpulannya semua hadis-hadis ni ulama hadis yang terlihat dari Iraqi, Albani berkata hadis ini adanya munkar, batil, yang tidak ada sumber asal. Mana hadis ni tak ada. Hadis ni ditolak. Dan beramal dengan dia ada masalah. Jadi macam mana cakap? Macam mana kita nak pegang ni? Kita pegang kata-kata ulama betul. Kalau ulama cakap, kita terima. Kita boleh terima kata-kata dia dan kita boleh tolak kata-kata dia. Tetapi dalam hadis ni, dalam hadis-hadis yang tak ada sumber ni, kebanyakan kata-kata ulama, bukan hadis Nabi. Boleh faham? Tapi tengok nota kaki 2 ni. Yang kedua ni, kedudukan kamu yang paling utama di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak merasai kelaparan, yang paling banyak memerhatikan kebesaran Allah. Orang yang paling dibenci di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak tidur, makan banyak makan dan banyak minum. Al-Iraqi berkata, saya tidak menemui sumber asal untuk hadis-hadis ini. Boleh lihat kitab Mawdu'a fil Ihya, buku dia lah, dan kitab Al-Ittibar fi Haml Asfar susunan Muhammad Amin Al-Sawaidi Al-Iraqi. Jadi ulama 2 ni ceritakan tak ada sumber. Hadis ni dia kata hadis palsu pun tak ada. Hadis dhaif pun tak ada. Benda tak sumber. Bermakna isi kandungan hadis ucapan tadi ni ataupun sebuah hadis tadi ni Rasulullah tak berkata, tapi ulama cakap boleh. Kita boleh terima. Sebab isinya ada manfaat. Tapi dia kata hadis tak boleh. Boleh beramal tak? Boleh. Nak dikata-kata ulama. Ulama ni ada boleh jadi dia betul, boleh jadi dia benar, boleh jadi dia salah. Jadi nampak isi dalam hadis ucapan ini ada mengandungi faedah. Jangan banyak makan, jangan banyak tidur, jangan banyak minum. Boleh pakai lah. Yang banyak ialah puasa. Supaya kita dapat ibadah. Itu satu. Yang kedua, nota kaki 3 ni. Dia kata dari Al-Miqdam, daripada sahabat Nabi ni, bin Ma'yarik berkata, saya mendengar Rasulullah SAW berkata, tidaklah seorang anak Adam itu memenuhi bahagian tubuhnya yang lebih teruk daripada perut, cukuplah dia memenuhi tubuhnya dengan beberapa suapan yang boleh menegakkan tulang belakangnya. Hadis ni yang pertama tadi ni dia
Hadis ni boleh pakai sebab saya ni kita boleh pakai, boleh beramal. Cukuplah dia memenuhi tubuhnya dengan beberapa suapan yang boleh menegakkan tulang belakang. Walaupun nafsunya ingin yang lebih daripada itu, maka 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 yang lain untuk pernafasan. Hadis ini sunnah terdapat dalam Sunan Ibn Majah, dan hadis ini sahih. Sampai dekat saya ni Al-Imam Al-Imam Al-Albani, Muhammad An-Nasrullah Al-Albani sebut dalam kitabnya Al-Irwa ni, dalam kitabnya yang syarahkan dengan Mani Musana, Mana Musabil. Irwa ni cuma hadir milik mana. Kitab yang terbaru, terkini, Muhammad Nasrullah Al-Albani kalau satu buku Al-Irwa Bitakli Mana Musabil. Dalam kitab Mana Musabil semua disahihkan. Satu lagi hadis silsilah tu hadis sahihah. Nampak tak? Dan dia taklid dalam kitab Rahib wa Tarhib. Semua kitab disah. Siapa cakap ni? Al-Albani. Hadis ni saja Sunan Majah kata sahih. Baik. Berikutnya muka surat 98. Hadis-hadis ini disebut oleh Al-Imam. Hadis-hadis yang tadi disebut Imam dalam kitab dia Al-Bra'i fil Usul Din. 40 perkara dalam agama, dalam usul agama. Kitab ni saya cari tak jumpa lagi. Terjemahan dah ada lah. Okey. Jadi hadis-hadis disebut ni, semua hadis-hadis yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Bra'i fil Usul Din. Nombor 4 pun. Muka surat 66. Boleh cari balik kitab. Saya ada terjemahan dah. Saya ada dulu tak mana-mana, saya tak tahu siapa pinjam apa. Saya banyak kali lah pindah-pindah buat kitab ni. Kata-kata orang pinjam ada tu kitab ada Mizan tu, dalam kitab nama kitab tu Mizanul Kubra 8 jilid lebu. Sayang. Ditulis Syekh Abdul Wahab As-Sarani. Ini mazhab, kalau saya mazhab Maliki atau Hanafi. Dia ni berpahaman tasawuf banyak lah, tapi dia ngarang dengan taris. Jadi kita nak tengok adik-adik dia betul-betul. Kitab tu dicetak di Malaysia ni di Kelantan. Di Kelantan. Tasawuf saya cetak dia Adian. Betul lah. Lepas tu saya bujang ni belum kahwin lagi. Kitab ni tebal-tebal macam ni tak pandai dia. Hilang. Minjam pandai tapi tak pula-pula. Cari balik pasal Arab. Saya cuba pergi ke Kelantan tu dengan cari balik kitab tu. Tapi cetak kita tutup. Kemudian lapak itu, ini bab pasal kita bagi supaya kita dapat faedah jangan tamak pada makanan ni. Maka lapak itu mempunyai beberapa faedah, iaitu ada lapak 6. Ada 6. Pertama, berlapar boleh menyebabkan hati menjadi mimpi, maksudnya berpuasa lah. Sehingga membuat seseorang itu mendapat kelazatan dan kenikmatan dalam beribadah. Itu betul. Bukti Ramadan kan. Sesunat pun. Berlapar juga boleh membuatkan seseorang itu cerdik hatinya, kerana kenyang menyebabkan bodoh hati dia. Kalau kita nak uji akal, lapar ni betul kalau kita nampak satu sudut negatif, lemah badan ni, nanti tak makan kan. Sebenarnya itu pandangan doktor atau pandangan ini falsafah atau pandangan individu cendekiawan ataupun bijak pandai manusia dalam menilai berlapar ni atau berpuasa ni. Kita tengok bukti sejarah, tinggalkan bukti sejarah secara jelas dalam sejarah, dihimpun cerita dia, iaitu Muhammad Gandhi pernah berlapar, tapi lapar dia tak ikut Islam. Dia berlapar, dia tak makan itu, tak makan ini, sehingga dia minum air. Kalau dia tak makan apa, dia tak minum air, dia mati. Islam larang gitu. Daripada badan dia gemuk, seorang lawyer yang dia dapat daripada Amerika, daripada London, balik dia dapat sikit Toria ataupun ijazah lawyer. Tapi dia melawan, tak setuju dengan kerajaan British, orang British ni, kolonial. Lalu dia menentang dalam bentuk cembur dalam politik, lawan.
sehingga akan dia dapat pengaruhnya beribu-ribu berjuta rakyat India. Sama itulah. Masa itu Jawaharlal Nehru ikut. Ini siapa? Muhammad Ali Jinnah pun ikut. Ingat dia ni? Dia ada filem dah. Gandhi filem dia 3 jam. Bila mati orang tembak. Kenapa orang tembak dia? Itu benda Malaysia ni macam mana berjuang, akhirnya dia mati di kalangan rakyat dia juga. Rasulullah dah betul. Sahabat dibunuh oleh musuh-musuh Islam, Yahudi, Nasara. Nabi dibunuh bukan kerana musuh, bukan musuh dari dalam musuh. Tapi orang yang pejuang-pejuang dunia ni Maudalat ni, pejuang-pejuang yang melawan yang ke dunia ni, memang hebatlah. Tapi pembunuh dia dibunuh oleh orang dalam, orang jauh, kawan dekat. Dia nampak tak beza? Dia tak perhati. Siapa nak cerita, dia dapat pengaruh. Dia minta beberapa patron kehendak rakyat India supaya British ikut kehendak dia. Maksudnya ada benda yang dia tuntut lah. Bila dia tak bagi, dia lapar. Dia melaporkan seorang ramai. Akhirnya isteri dia dan juga warga minta dia berhenti lah lapar. Tak boleh. Dia tak makan. Dia cuma minum air. Tapi dia ini tak penting. Lapar dia tak boleh. Dia tak boleh fikir, tak boleh ibadah. Dia bukan ibadah pun. Duduk gitu je. Tapi Islam suruh berlapar. Maksud berlapar sini bukan berlapar seperti pahaman orang putih, pahaman Hindu kan. Berlapar sini puasa. Maknanya dia puasa, dia makan pada berbuka ketika maghrib, terbenam matahari, dia makan berbuka, dan dia makan sampai dia ibadah, dan dia bangun dia ibadah lagi, dia bersahur, besok dia puasa, atau besok dia berbuka, besok puasa balik, lusanya hari ketiga dia puasa balik. Itu tangan. Itu pun kesini kami. Nak ikut puasa terbaik lah puasa Nabi Isa AS. Betul? Nabi Isa kan Nabi Yusuf kan? Nabi Daud. Nabi Daud. Kan Nabi Isa, Nabi Daud. Nabi Daud. Memang Nabi Daud hebat. Dia puasa sehari, besok dia buka. Itu puasa balik hari ketiga. Hari keempat puasa dia berbuka. Hari kelima dia puasa balik. Gila-gila. Dia gila-gila. Dia selang-seli. Betul ke? Baik. Yang ketiga, berlapar boleh mencegahkan keinginan nafsu yang membuak-buak daripada melakukan kemaksiatan. 4, tubuh badan juga menjadi ringan bagi mengerjakan ibadah tahajud dan ibadah yang lain. 5, ia juga menyebabkan hilang mengantuk. Kerana mengantuk itu menegah seseorang daripada melakukan ibadah. Tapi kenapa kita mengantuk juga? Pasal kita tak faham puasa tu. Kita rasa bila buka beremput. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam dah habis dalam kedua kan? Dah bangun. Orang bangun senang-senang dah. Tapi kau dah imam tu kan? Kita dah kencing dia. Orang tu cerita lain. Tu kau makan dulu atas meja. Dah ambil pinggan. Dah ambil nasi. Makan. Orang Melayu betul puasa tu lupa. Kalau terawih kan lambat masuk. Isya kan lambat. Masuk ke depan payah. Itu bila Isya, ada Isya, sunat Isya lah kan? Tak. Bila dua rukuk. Bila terawih orang mau masuk. Dengan bau busuk dalam jadah tu, duduk sebelah kiri kanan. Kita tak nak tahan bau rukuk. Bau mulut dia. Mulut rukuk ni. Ikut kawan yang sokok ni tak boleh datang masjid pun kan? Memang. Dia malangnya hukum imam bawang. Imam jadi imam rukuk kuat. Jadi imam. Oh, AJK biasa juga. AJK Bila siap sama. Saya belum pernah mokok mesin bawah. Tapi saya mokok luar dalam rumah ni. Tak ada. Tak kerja dah lah. Kerja pun secara tak lain kan. Nak ada orang marah. Tapi ke masjid tak pernah saya mokok. Ni suka marah bila pagi kerja pagi dia sepuluh orang saya semayang pada mandi-mandi wangi. Mandi motor pokok keluar dulu. Tak elok lah. Bila kita fikir balik tak elok. Saya 30 tahun merokok, 35 tahun berhenti.
Ambil berhenti gigi habis lah. Dapat kisah. Padan muka. Baik. Yang ketujuh, yang keenam, apabila sentiasa berlapar, seseorang itu akan memadai dengan sedikit saja harta dan kemewahan dunia. Orang yang beribadah ni dia tak perlu banyak-banyak harta. Manakala kenyang, tadi lapar ni kenyang, itu boleh menyebabkan kebinasaan. Antaranya adalah satu, tidak ada kelazatan dan kenikmatan dalam mengerjakan ibadah. Dua, menambahkan keinginan nafsu. Tiga, hilang rasa kesian pada mereka yang miskin kerana tidak merasakan bagaimana rasa lapar dan menyangka semua manusia dalam keadaan kenyang. Kerana itu diwajibkan puasa supaya mengetahui hikmah bagaimana rasanya orang apabila orang miskin tidak dapat makan. Empat, lemah bagi mengingat ilmu. Lemah bagi mengingat ilmu yang memberi manfaat. Bila dah kenyang memang lupa lah. Lima, sebenarnya orang yang sempurna iman itu akan berulang alik ke masjid. Manakala orang yang terlalu kekenyangan itu akan keluar dan masuk ke tanda itu kerja berak aja. Orang banyak makan banyak minum ni kentut, berak, kencing. Itu dia tak tahu. Tak busuk badan. Saya kenyang makan. Banyak sangat makan. Sekiranya kita mengatakan sebenarnya kenyang itu adalah adat bagiku, jadi bagaimana aku boleh meninggalkannya? Ini soalan. Jawapan ulama ni, Syekh Abdul Qadir, adalah mudah bagi mereka yang ingin melakukannya. Kita perlu melakukannya secara beransur-ansur dengan mengurangi sesuap makanan kita setiap hari sehingga kita boleh mengurangkannya hanya sepinggan dalam sebulan. Boleh? Kalau mak saya, bapak saya, arwahnya dia kata 18 kali suap. Ada satu suap. Satu. Dah? Satu. Cukup satu je berhenti. Nah, ini ada yang tengil lah nak makan. Tambah lagi makan Syekh. Suap 21 suap tu maksudnya nasi kita makan. Kau tak ingat eh? Benda berhenti. Itu bukan sunnah lah, itu sekadar galakkan untuk cara nak kurangkan makanan ke macam mana? Jadi bagi cara kita beransur berhenti, dia kurangkan makanan tu supaya kita makanlah kadar lah. Dia suruh sebulan sepinggan. Kalau sehari sepinggan pun tak lalu, dah sebulan lah. Satu pinggan, tengah hari makan berapa pinggan? Kurang-kurang 2 kali. Tambah kan? 2 pinggan lah. Itu paling kurang lah. Pagi petang. Itu pagi. Yang tengah hari. Malam kan? Lagi 2, 4. Sebulan berapa? 4 kali 30. 4 kali 30. 4 pinggan lah. 120. 120 pinggan. Berapa suapan? Lebih beratus. Kalau makan sepinggan seminggu, maksudnya dia makan pagi tengah hari. Pagi kita minum pagi lain lah. Kata tengah hari makan pagi, makan petang, malam tak ada. So seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Dia sepinggan sebulan. 10 pinggan aja. Sebulan 10 pinggan. Daripada tadi 120 pinggan tu. Maksud kita tengah hari makan, malam makan. Pagi petang tak kira lagi. Banyak kita makan ni pun. Itu pasal tak biar musuh. Tapi macam mana dengan yang apa? Kalau hukum katakanlah orang dah terhidang makanan, keinginan dia makan lebih tinggi daripada buat benda lain. Kalau waktu tu dah kena solat, dia disuruh makan dulu. Dia begini. Sebab ada hadis kalau makanan terhidang, jangan solat, banyak makan dulu. Jadi hadis tu canggah dah cakap. Canggah lah. Tak hadis tu betul. Nabi nak sebut apa? Dia bab lain. Bila kita solat, bau makanan dia ada. Nampak tak? Jadi dia mengganggu solat. Baik kita makan dulu. Kerana dah beridam, dah tersidang dan bau, makan dulu. Kita makan semuanya. Ada satu hadis juga kalau tidur kan. Kalau kita ngantuk, tidur dulu pun solat. Kalau tidak ada satu cerita dalam TikTok. Kenapa pasal ni? Budak ada sujud. Sudah. Muni betul budak ni mati nanti sujud. Tu kan sujud dia tidur. Budak dia masih nenek.
Kan dalam TikTok. Ada kan? Rupa dia tidur. Orang boleh tidur nak sembahyang. Dia tak mati. Mati nak sembahyang ni susah nak dapat. Batal lah solat kan kalau tertidur. Tak. Dia ambil itu baik. Dia dah batal. Air basi dah keluar. Kalau macam terlelap dalam beberapa saat, Boleh terlelap. Dia sandar pada dinding. Kan? Dia bersila. Dia sandar sini. Kalau dia bangun tengok dia lembab tak berlentuk atas lantai kapet. Kena ambil wudhu lain. Tapi kalau terlelap dia duduk situ tak berubah, itu bukan terlelap. Dia dengar ni. Macam kita lah. kadang pasal lepas Dengar khutbah. Dengar Jumaat. duduk yang dulu. Dengar tapi dia sedar tak sedar. Dia terlena seketika kan. Sebab saya tak tahu, ada ustaz kata kalau tertidur batal wuduk dan kena solat balik kan. Macam kes saya terjadi kat saya, maksudnya bila lepas tarawih, masa solat tarawih, kadang kita ngantuk. Jadi saya solat, kadang-kadang saya macam terpejam sekejap masa berdiri tu. Pasal itu dalam semayang tak boleh pejam mata. Ramai orang semayang pejam mata. Tak betul, siapa ajar sunnah Tak terpejam. Dia macam terngantuk sangat. Ini bukan cerita terngantuk pejam ni. Ini memang dia masuk Allahu Akbar dia pejam mata. Dia pejam. Memang dia pejam. Nabi tak nak. Dalam sunnah tak betul. Islam melaranglah dia pejam mata. Ini bukan dia terlena pejam mata tu, bukan. Dia cerita lain. Dia cerita dia dah pejam Allahu Akbar. Kan? Betul, Bila imam baca dia kan dia pejam mata. Dia baca Fatihah pun dia pejam mata. Sunnah lah? Tak sunnah. Dilarang, makruh. Bimbang tidur lah. Dia kata lena. Dan semayang ni bukan semayang kita baca, kita pejam mata, kita takut terlena. Bila kita baca, kita tak dengar telinga kita. Salah sah. Batal semayang tu. Jenuh lah cakap tak faham anak muda kita ni. Dia kena buka mata, sedar apa dia buat, apa gerakkan tu, telinga dia dengar apa, semua lah. Itu ada, itu betul. Itu semayang dalam keadaan sedar. Dia bukan keadaan tak sedar. Dalam kalau kita tengah semayang sunat ke semayang fardu sekalipun, kita dalam Ramadan ke luar Ramadan ke, kita terlelap, kita terlena macam nak kita dalam semayang tu. Apakah hukum semayang kita? Kan? Kalau terlena, kita tak sedar apa yang kita baca dan juga kita tak dengar apa yang baca, tak sah. Ini semayang lain. Dia mesti tak dengar. Bila dah terlena, terlelap ni, dia tak dengar apa kita buat, apa kita baca, apa buat. Dalam kita tidak sedar diri, tidak apa lagi, bukan soman. Hilang kewarasan. Yalah, dia bilang. Walaupun dalam beberapa saat. Iyalah. Dia macam tentu mana ada celik-celik lah macam ni. Tapi macam Al-Fatihah kita dah lepas semua. Selalu dia jadi macam tu bila surah panjang. Bila dia dah surah tu kita dah cuba celik tahu dah macam ni. Sekejap lagi dah Allah ke bawa kita Sebentar tu kuat. Supaya lain. Oh, macam tu. Kita tak dengar. Kita nak angkat takbir tu. Ini buat ini. Komputer. Bunyi ketak. Memang lori selalu sini. Sana nak balik batu. Betul, geram pun dia pun tak ada akal. Ni buat U-turn sini, patah balik. Lori lagi dahsyat bawa barang. Pautan berat. Okey, balik cerita tadi. Kita semayang di Fatihah kita dah ikut. Ya. Tak kira rakaat kedua ataupun rakaat pertama. Semua mesti hari. Masalahnya rakaat ketiga ke keempat. Masing-masing baca. Betul. Macam mana kalau kita tak baca? Tak dengar kita baca. Kalau kita terlelap. Macam mana? Tahu dia tak salah. Tapi yang pertama tadi, atau rakaat pertama atau kedua, Fatihah kita ikut musnah. Kita dengar.
Imam baca Fatihah kita dengar. Bila dia baca surah kita baca Fatihah kan. Habis-habis Fatihah kita, Imam baca surah panjang. Kita terlelap. Kita terlelap sekejap. Bila dia Allahu Akbar serentak kan. Batal semayang kita. Ada dua pendapat pertama, ulama' dia kata batal. Pasal dia terlena. Betul-betul dia terlena lah. Tapi yang kedua, tak, dia bukan membaca ketika dia baca dalam rakaat itu. Maksudnya dia cuma terlelap atau terlena sebab panjangnya surah imam baca. Tapi bila rukuk dia dengar, dia ikut rukuk tu. Tapi kalau tak ikut memang dia tidur. Itu batal. Rukun tu tak sempurna. Dia tak, kan, dia tak tahu apa dia buat. Contohnya dia rukuk betul, tidak dia naik. Bila sujud, sujud tu dah tidur. Ada. Kalau masih dengar lagi belum batal lah. Masih dengar, telinga dia dengar apa nak buat, apa perbuatan dia turun, dia dengar imam lah. Okey. Ya. Dengan cara seperti ini, kamu tidak akan menyedari kamu sudah mengurangkan dalam pemakanan serta menjadikan sedikit makan itu sebagai adat kamu yang baru. Okey, akhir sekali. Sudah masuk lain. Ada lagi. Makan secara sedikit. Tadi suruh puasa, suruh lapar, puasa. Itu kalau kenyang, ni lapar tadi dia faedah. Tapi kalau kenyang, rosakkan. Dia cerita, ini makan sikit. Dia makan juga. Tapi secara sedikit boleh dibagikan pada 3 peringkat. Iaitu pertama, golongan as-siddiqin. Orang yang benar ni. Iaitu makan sekadar memelihara badan daripada binasa. Makan tak boleh juga. Iaitu sekiranya kurang daripada kadar itu, ianya ditakuti boleh menyebabkan kerosakan pada akal fikiran ataupun menyebabkan mati kelaparan. Tak boleh. Ini sedikit, golongan sedikit. Dia makan sedikit untuk memelihara badan daripada binasa. Maksudnya kekuatan tu ada. Pasal itu pada hadis yang lain dalam bab fiqh, Nabi kata sunat makan daging seminggu sekali. Daging tak kelah ayam ke kambing ke lembu ke bawah, kan, yang halal. Sunat makan sekali-sekali, seminggu sekali. Masalahnya makan hari-hari. Dah terlebih sunnah. Sudah terlebih sunnah. Sudah terlebih sunnahnya akan seminggu sekali. Lagi makan daging, lagi burger, Daging itu, daging kari. Gambar Ramadan tu kan. Ayam saja, daging saja. Tapi taklah salah. Cuma makan daging sekali itu sekali makan, dia dah ada kekuatan. Dia orangnya makan ikan juga. Tapi daging ikan tak semua sini. Daging ni dagingnya, maksud daging ni merah. Hanya merah. Baik. Makan hanya setengah cupak. Satu cupak dianggarkan 300 gram bagi gandum dan 700 gram bagi beras setiap hari. Kita makan setengah cupak. Kita makan 2 cupak. Dah cupak. Satu pot dia satu cupak 2 pot. 4 cupak, 4 pot 1 cupak. Macam mana? Ya, 4 pot hijauannya ni 2 pot setengah cupak. 4 pot 1 cupak. 4 cupak 1 gantang. Betul lah. Kita makan berapa gantang? Tak tahu ni. Kau tengok dah Zora makan badan functional. Kita kalau orang kita makan 1 kati. Tahu lah. Yalah, kata ini cupak. Kalau sekarang panggil gram kan. Apa ni matrix. Dulu saya cekati. Iaitu memenuhi 1/3 perut. Bolehlah kalau ikut hadis tadi Ibn Majah ni. Hadis Ibn Majah kan. Hal itu adalah amalan yang biasa dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan golongan para sahabat. Iaitu mereka hanya makan segandum sahaja dalam masa 7 hari. Seminggu makan segantang gandum. Tengok nota kaki 5. Gantang adalah satu alat sukatan lama. Satu gantang adalah bersamaan dengan 4 cupak. Betul lah tadi, 4 cupak. Setiap perkara adalah berbeza berat timbangan bagi satu gantang. Berdasarkan majlis fatwa kebangsaan, menetapkan berat bagi satu gantang beras dengan tempatan grade A bagi sebenarnya lah adalah 2.7 kilogram.
Manakala berat bagi satu kantang beras Vietnam, Sabah bagi Sabah dan Sarawak adalah 2.6 kg kilogram. Mana beras Vietnam ni rendah sekali. Manakala Majlis Fatwa Arab Saudi meletakkan berat bagi satu kantang gandum al-shir ialah 2.34 kilogram. Mana kita nak makan ni kalau ikut Umar dengan sahabat, apa nama, satu kantang gandum dalam tempoh 7 hari. Benda sukat sikit-sikit. Sikit-sikit makan. Pasal isu ni, isu point di sini nak beribadah. Dia nak jaga perut. Jangan tamak makan. Memang ni sahabat-sahabat ni kurang tidur, banyak beribadah. Kita banyak tidur, banyak makan. Macam mana tadi lah, banyak makan, banyak tidur, banyak tidur, banyak tidur. Tapi kalau dari segi macam perubatan kan, contoh macam kalau kita selalu berlapar, takkah menimbulkan satu halusinasi macam kadang-kadang orang terlalu lapar sangat sampai dia nak beribadah, kadang-kadang dia dah distract dia punya pemikiran. Bab lapar ni, puasa ni yang kita ikut sunnah Nabi, iaitu paling top, yang paling baik ialah puasa Nabi Daud. Nabi Daud. Kita nak ikut Nabi Daud boleh ke? Bukan semua orang. Tapi Nabi ajar kita supaya puasa Isnin Khamis. Isnin Khamis. Kalau Isnin Khamis kita malas, kita ambil 3 hari sebulan air lebih. Yang lebih. Itu 13, 14, 15 bulan purnama. Itu paling kurang sebulan. Kalau tiap minggu Isnin Khamis, sebulan ada 4 minggu. Maknanya 2, 4 sebulan. Campur dengan 3 bulan, sebulan. Sudah itu terbaik. Bagi orang awam macam kita ambil Isnin Khamis, bagi kalau kita lemah iman ataupun kita nak jaga kesihatan, dah berumur, kita ambil 3 hari sebulan. Tapi sebenarnya kita manusia mampu buat Isnin Khamis. Sedangkan puasa sebulan kita mampu. Dan kita turuti dengan hari Syawal, kan? Yang karatan ni 10 Zulhijjah. Pada 10 Zulhijjah kita raya. Maka 9 Zulhijjah adalah hari Arafah. So puasa 1 Zulhijjah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 hari puasa. Sama dengan 1 tahun puasa. Kita puasa setahun. Tak 10 tak boleh puasa. 10 tak boleh puasa, 11 tak boleh, 12 tak boleh, 13 tak boleh, 14. 5 hari ni hari raya tak boleh puasa, dan 4 hari ada tasyrik tak boleh puasa. Dan 5 hari lah kita takbir raya. Apa tu? Aidil Adha. Semuanya ibadah. Jadi kalau kita makan sebulan sekali, ni dalam tempoh sebulan, kita puasa 8 hari sebulan. Ni yang kita makan hari Selasa, hari Rabu, hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad, dia mengimbami satu kantang sebulan. Seminggu. Sebulan lah satu kantang. Seminggu satu kantang boleh lah. Kita ambil orang awam. 7 hari tu satu kantang. Betul tak? Kalau kita dapat 4 minggu, 1 bulan ni, satu kantang, maka itu lagi hebat lah. Jadi kita menamai lah, kita menyamai lah dengan Umar dan juga dengan sahabat ni. Nampak tak? Dia buat lah dengan muda-muda ni. Tak ada penyakit semuanya. Bila orang berfikiran sini hasil ni halusinasi dia, atau kena makan kita lemah atau sakit, ini semuanya pemikiran yang yang tak yakin dengan Allah Ta'ala. Sebabnya suruh ibadah puasa tu Allah, Rasul dia. Sebab punca penyakit ni perut. Kita makan banyak kan, kita dalam seminggu makan kadang-kadang sebulan je lah. Itu ingat bila dah berumur dah sakit. Apa tak sakit? Kita makan dia bergantang-gantang dalam tempoh setahun. Sebulan bergantang-gantang, setahun bergantang kita makan. Daripada umur kita 10 tahun sampai dah 40 tahun kemudian, ada umur 50. Maksud tu benda yang kita makan tu macam-macam kan. Tapi Tuhan Allah adil, Allah Ta'ala. Kita makan di atas, keluar di bawah. Kita buang, kan? Allah Ta'ala tak buangkan mampu kita.
Cuma makan minum tu jagalah benda-benda yang kita selalunya tak pernah fikirlah. Dengan sedar muda. Ayam ketat macam-macam ayam ni. Tengok benda macam-macam ayam ada. Masak ayam makan. Tak salah. Yang salah ni kita makan banyak. Kita tak kontrol diri kita. Jadi boleh capai satu peringkat. Kita tak boleh kontrol. Banyak sangat kolesterol. Kena lemak je budak gemuk. Bila gemuk aku pun bukan muda. Kan? Makanan minuman ni banyak. Tambah macam-macam. Baik, kita habiskan sikit. Makan sekadar secupa setiap hari apabila ia melebihi daripada yang sepatutnya, maka kebiasaannya ia dianggap sebagai golongan yang banyak makan. Yang kelima ni tahu. Yang ketiga ni kena elok. Yang tadi atas ni betul. Kita dapat makan segantang seminggu tu okey lah. Satu gantang ada 4 cupa satu gantang. Kita hari makan dua pot setengah cupa. Satu hari. 7 hari berapa? Satu hari setengah cupa. sehari. Satu cupa lah, 2 pot. 2 pot setengah cupa. Satu cupa Satu jumpa sehari. 7 hari 7 cupa. Dah lebih satu gantang lebih. 4 cupa satu gantang. Kita 7 cupa kan? hampir masuk Kena 2 gantang. Kena puasa 2 hari tu lah. Budak puasa tu satu hal. Nak makan ni, kita makan ni. Yelah, Kalau kita maksudnya puasa, yang makan 2 cupa. Hari yang makan tu je makan beras. Yang puasa tu makan lain. Sebab kita selalu makan malam. Siang makan siang okey. Malam kita tak bukan tak makan, kita makan. 2 cupa. 2 cupa satu hari. Boleh berpuasa. Senin Khamis. Nampak tak? Sebulan kita. So kalau seminggu, kalau kita puasa Isnin Khamis, bermakna 5 hari je kita makan Penuh. penuh. Satu minggu. Satu minggu. Kalau 2 hari, maksudnya 5 hari kita makan penuh. 2 hari kita kurang. Betul? kurang, maksudnya sehari 2 hari tu secupak sehari lah. Itu macam mana? Ya. Kami bercontoh kami masak ni 2 pot. Betul ya? 2 pot tu satu hari. Hari. Macam mana tu? Kadang-kadang tak. Cepat dah tu. Secupak Satu 2 hari. pot lah. Setengah cepat kan? Itu cepat seminggu. Satu hari. 7 hari 7 jumpa. 7 jumpa hampir 2 gantang. Kita tak sebulan je. Tapi pasal ustaz wakil 2 orang, seorang segantang lah. Betul ya tu? Betul. Kalau anak ada 2 hari 4 bawah. Itu 4. Mana 2 jumpa lebih lah satu hari. Betul. Kalau ada 2 mulut lagi. Kalau campur 8 mulut, banyak tu. Kita cerita dengan anak-anak satu biar fikir lagi kita ni ibadah. Masalah makan tak salah makan banyak atau sikit. Tapi bagi orang yang beribadah ni, untuk umur yang sekian dengan umur pertengahan dan umur yang tua, lanjut kan, kita nak makan yang mana? Ni ambil kaedah makan sedikit ni. Sebab apa? Itu ini apa ni, Umar bin Khattab. Baik. Sekejap ya. Kita habiskan tu ya. Manakala buku surat 104, manakala mengurangkan makanan dan makan dengan melihat pada masa juga boleh dibagi kepada 3 peringkat. Ini masa. Peringkat tinggi adalah merasa lapar sepanjang 3 hari atau lebih. Lapar 3 hari. Maksudnya golongan ini hanya makan setiap hari, setiap 3 hari atau lebih. 3 hari baru makan. Diriwayatkan daripada daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu berlapar selama 6 hari. Mana dia puasa? Dia puasa 6 hari. Hari buka dia buka lah macam biasa. Tapi dia banyak lapar pada siang, malam dia tak makan. Dia siang dia tak makan waktu siang, dia makan waktu berbuka, makan dia terbenam.
Dia makan kadar lah selama 6 hari. Itu maksudnya. Ataupun 3 hari. Dia puasa hari Senin, Selasa, Rabu. Dia puasa hari Senin, hari Rabu, hari Khamis. Contoh gitulah. Dia puasa. Ataupun bukan puasa, dia tak makan siang tu. Dia makan belah malam. Ada orang pula dia makan sebelah siang, malam dia tak makan. Peringkat pertengah dalam makan pada setiap hari, pada setiap 2 hari. 2 hari dia makan. Peringkat ketiga lebih rendah, iaitu adalah makan setiap hari hanya sekali. Itu saya kata makan sekali, tengah hari, malam tak makan. Ustaz, dia makan macam-macam. Ada kudapan pula. Dia makan kuih biskut, jelly ke. Tapi kalau sekali makan Itu gila. Orang kita suka makan lah. Dia sekali makan dia yang ketiga ni paling best tak pernah pindah macam ni. Penuh nasi macam ni lah. Makan. Di corner-corner berlapar. Berapa pasal ni? Ada juga dah. Alah habis ah. Tak apa. Alhamdulillah. Okey. Penuh dah ayo ni. Tak apa. 800. 750. Nasi pun cukup. Wallahu a'lam bishawab. Oleh itu, mereka yang makan pada setiap hari 2 kali, dia akan merasa lapar. Bahkan sebenarnya dia sudah pun meninggalkan kelebihan lapar. 1 hari 2 kali, mana pagi siang makan, malam makan. Ini biasalah. Tapi kalau makan sekali, malam tak makan, okey lah. masih ada rasa lapar lagi. Maknanya termasuk tarikh lapar. Malam tak usah. Dia faham? Okay, kita sambung pada buku surat akan datang. Bab ke-8 tamak dalam berkata-kata insya-Allah. Ada tanda macam tu tak kat mana lah. Betul. Dah bawa balik lah. Okey. Untuk minggu lepas. Okey. Itu saja sekarang. Okey. Kita tutup lah. Subhanallah. Dalam pukul 10 lebih lah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astaghfirullah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dekat 10.30.